satu kejadian dekat nak raya. Aku 2 tahun nak persiapan untuk nak raya dekat rumah tu. Pada hari kejadian tu, nak raya tu, dia kata kepala aku tak boleh raya kat rumah tu. Budak dapur. Barang-barang raya tu, barang-barang anak kita nak raya tu. Semua barang raya tu. Banyak. Anak dapur. Dia fikir kita ni nak menyediakan untuk dia. Dia macam Pak Usuk A. Apa benda yang kita buat ni nak menyediakan untuk dia. Kau faham tak? Korang faham tak? Kita ni nak menyediakan untuk dia. Hari raya untuk dia. Aku 2 tahun. Rumah dekat Gambang. Kan? Pada hari raya tu, kejadian hari raya, termenung aku dekat meja. Dekat rumah aku, mak ayah aku ni. Tak ada baju raya. Baju raya untuk anak-anak bini tak ada dekat situ. Kau faham tak? Tiba-tiba anak Sehari dengan anak Pak Usuk ni boleh dia beraya-raya pula dekat situ. Lepas tahun kejadian tu, dekat Kedah pula. Aku ni nak kena beraya, aku dengan Nah ni nak kena beraya dengan orang lain. Yelah, berah abang ipar dia. Kan? Itulah. Bateri dah habis dah. Ini last. Aku pun tak tahu jadi macam mana ni. Kenapa dengan si Dapi ni? Kenapa orang bagi sangat ni muka kat dia ni? Pelik betul.